Alamak, semalam memang teruk lah. Saya rasa sakit lah. Taklah, saya tak sakit. Saya sihat sangat. Saya rasa hebat lah. Sekarang cuti kita boleh mula. Yes, saya nak pergi terbang. Oh, keluarga saya pun ikut sekali. Selamat pagi, Mama. Awak dah okey ke? Ya, saya rasa hebat hari ni. Baik, sekarang kita boleh pergi cuti. Yulian, awak apa khabar? Saya dah rasa sihat sangat. Sekarang kita dah boleh pergi cuti. Yes! Yippee! Keluarga Fogel nak pergi bercuti. Anak-anak, turun sekarang. Kita dah nak pergi ni. Jom, turun. Okey semua. Keluarga Fogel dah nak pergi cuti sekarang. Kita dah ada semua benda ke? Saya rasa semua dah ada. Saya pun. Saya tak tahulah. Mana Bobo? Kita dah tak simpan dia lagi. Kita kena pergi ambil dia dulu. Tu dia awak Bobo. Jom kita dah nak pergi cuti. Tak boleh buang masa lagi dah. Cepat. Okey, sekarang kita dah boleh pergi. Bobo, pegangkan kuat ya. Kita nak naik flight nanti. Papa, kita ada masalah lah. Cuba tengok dalam kereta Papa. Apa dia Julian? Papa, dengan barang semua ni, macam mana Emma nak masuk? Tak muat lah. So nak ikut lah. Betul juga Martin, kita tak terfikir pun pasal tu. Apa kita nak buat sekarang? Jangan risaulah. Saya dah call taksi. Saya akan naik taksi dengan barang-barang. Awak boleh bawa kereta pergi airport. Nanti kita jumpa kat sana. Jumpa kat airport? Tapi Papa jangan ternaik flight salah pula. Nanti Papa pergi tempat lain pula. Taklah Emma. Jangan risau. Kita jumpa kat airport nanti. Jangan risau. Okey, semua naik sekarang. Kita dah lambat ni. Cepat sikit. Okey, saya nak duduk depan ya. Tak, saya nak duduk depan. Tak boleh. Saya duduk depan. Saya paling tua kat sini. Saya co-pilot terbaik kat sini. Okey. Okey, semua naik sekarang. Hana, awak duduk depan boleh tak? Tengok kan saya dah cakap. Saya yang paling tua. Saya duduk depan. Okey semua, dah boleh gerak. Claudia, drive baik-baik ya. Kita jumpa kat airport nanti. Bye anak-anak. Bye Papa. Mama, tunggu dulu. Dave datang tu. Hana, saya lari tadi. Nasib baik awak tak gerak lagi. Saya nak cakap bye tapi ingat dah terlambat. Alah, sweet lah awak ni. Emma, tengok siapa dah datang. Dia ikut sekali ke? Taklah. Hai Dave. Hai Yulian. Sorry Dave, tapi awak tak boleh ikut lah. Kita dah tak ada tempat kat sini. Kan Emma? Betul, kereta ni dah penuh. Flight pun dah penuh juga. Janganlah jahat sangat kat Dave. Dave, saya happy lah awak kat sini. Terima kasih sebab datang jumpa saya. Saya akan rindu awak sangat. Mama ada bawa handphone. Mama cakap saya boleh text awak nanti. Hana, saya harap awak enjoy cuti awak nanti. Jaga diri awak ya. Saya tak boleh bayangkan tak ada awak nanti. Saya rindu awak lah. Saya rindu dah awak sekarang. Bye. Mama, kenapa Mama dah gerak? Tak sempat nak cakap bye betul-betul. Alah Hana, kita dah lambat ni. Kita kena pergi sekarang. Nak termuntah dengar. Nanti saya boleh muntah macam semalam. Janganlah muntah. Jangan muntah kat saya. Taklah, saya tak nak muntah dah. Okey, bagus. Semua orang dah pakai seat belt ke? Ya, Mama. Ye, kita semua nak pergi cuti. Hana, kenapa dengan awak ni? Kenapa awak nangis pula? Kenapa nangis pula? Awak tak faham lah, saya tak nangis pun. Hana, janganlah nangis. Awak rosakkan mood semua orang je. Biarlah saya. Janganlah nangis, Hana. Yulian pun tak nangis bila Mia tak ada. Apa kaitannya, Emma? Mama, boleh tak beli aiskrim ke lollipop supaya diorang tak gaduh? Mana ada aiskrim kat sini? Mama kena concentrate ni. Semua duduk diam-diam. Hana, dengar tak? Mama suruh duduk diam-diam. Biarlah saya. Saya excited nak pergi cuti. Lepas cuti, saya boleh jumpa Dave lagi. Lepas tu, saya boleh cerita semua benda kat dia. Yulian, saya boring lah. Jom main nak. Nak main apa dalam kereta ni? Ambil lah gambar saya. Saya nak buat muka lawak. Okeylah. Tak nak lah, saya ada idea lain. Saya nak pergi duduk depan. Hana, saya nak pergi depan sekarang. Julian, duduk ke tempat awak. Mama, saya nak duduk kat depan juga. Julian, duduklah. Awak tak pakai seatbelt pun. Okey, saya duduk sekelip. Macam ni kau okey, Mama? Tak seronok lah.
Mama tak tahan lah. Stres betul. Mama kena concentrate ni. Bahayalah kat sini. Mama, hati-hati. Ah! Oh. Semua orang okey ke? Semua orang okey ke? Ya, semua orang okey, Mama. Nasib baik. Bawa slow macam Mama pun boleh jadi aksiden. Semua orang tak cedera kan? Semua orang okey ke? Ya, Mama. Emma pun okey, Mama. Saya okey je. Kita boleh terbang tak sekarang? Terkejut, Mama. Rasa macam nak jatuh jantung. Puan tak apa-apa ke? Semua okey. Encik boleh hati-hati tak? Saya yang sepatutnya jalan dulu. Betul tu. Maafkan saya. Sorry sangat. Anak-anak semua okey ke? Ya, semua okey. Tapi tak sepatutnya jadi macam ni. Ya, sorry. Selalu saya berhati-hati bila bawa bas sekolah ni. Tapi sebab sekarang cuti sekolah, saya macam lalai pula. Sorry ya. Saya tak patut bagi alasan. Tapi sorry sangat. Encik Otto. Hana. Ni kereta awak ke? Kita nak pergi cuti ni. Awak nak pergi cuti ke? Sorry sangat saya terlanggar awak ya. Mama, ni Encik Otto lah yang bawa bas sekolah kita orang nak pergi swimming. Oh ya ke? Padahallah nampak macam kenal. Dah accident ni, kita mesti lagi lambat nak sampai airport. Takut terlepas flight pula. Saya kena call Martin ni. Saya datang secepat mungkin. Semua orang okey ke? Anak-anak okey ke? Claudia, awak okey ke? Ya, kita orang semua tak cedera pun. Saya takut sangat tadi. Betul. Papa, kita orang tak ada apa-apa lah, Papa. Bila boleh terbang ni? Jom, Papa. Kita kena pergi cuti ni. Anak-anak, jangan risau. Kita tak akan terlepas flight. Lepas ni, kita pergi terus ke airport. Semua okey je. Claudia, semua tak okey lah. Kita kena tunggu towing service pula. Nanti kita mungkin terlepas flight. Alamak, nanti sia-sialah duit kita. Okey, saya dah tulis semua. Puan tak perlukan ambulans kan? Semua orang okey kan? Okey. Kalau saya faham betul, Puan nak pergi airport kan? Betul tu. Puan boleh pergi dulu. Saya akan tunggu towing service. Lepas tu, kereta ni akan hantar kat workshop Puan. Puan boleh pergi airport dengan taksi sekarang. Okey, sekarang kita sempat lah. Okey, anak-anak. Sekarang kita boleh pergi naik satu taksi. Papa dah tinggal semua beg dekat airport. Yippee! Sekarang cuti boleh mula. Hana, enjoy cuti awak. Nanti bila sekolah dah start, awak boleh cerita kat saya. Papa, tunggu jap. Saya ada benda nak buat dulu. Saya nak ambil gambar pertama untuk cuti ni. Gambar aksiden Mama. Haha. Nanti saya nak buat album. Julian, kena ke buat sekarang? Mestilah, sebab tu saya bawa kamera. Saya harap cuti ni tak macam hari ni. Saya pun.